Mami kari. Kari satu. Lagi. Apa lagi bang? Cinta tu macam tu. Ha? Maggi Maggi. dengan apa ni dengan Cinta kari. Maggi kari. Ha. Maggi kari kita ambil satu. Lagi apa kita? Dia Lagi apa lagi? ni hati uncang ni. Incang. Teh ini masih 8. Ya. Dah tu. Dah cukup. Jom. Cukup. Ikan ni, ikan terobok ni. Dah. Dah. Cabai ada. Ha? Cabai ada. Sampai play. Mana nak nombor pun kau. Ni buat tolok lagi. Ada buruk. Dah. Gelah. Orang tengah beratur. Baik, beli apa? Dia apa? Ini tetot bunyinya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita orang pula. Aku berdua je nak pergi camping dekat Teluk Senangin. Dah rindu sangat dah lama tak pergi Teluk Senangin. Rasanya hampir setahun kot, lebih kot dah tak pergi Teluk Senangin. Ni kita luncur Teluk Senangin. Apa-apa pun kita isi minyak dulu kawan. Isi minyak, luncur. Kita orang sampai pun pukul
11 ke? 11. Tak tahulah ada kosong ke tak kosong, tak tahu. Takut penuh je, nampak gaya macam penuh ni. Nampak. Aduh ni tak parking tak. Ada kosong? Tak ada. Macam mana? Kita nak parking mana? Tak tahu. Dia ni parking kat dalam ni. Kita kat sini boleh kot. Tempat kita lama. Kat sini. Boleh? Boleh Zan. Boleh? Ke atau nak kat belakang dekat pondok? Kat pondok sana pun boleh. Kat mana? Tu pondok dekat gazebo tu. Dekat belakang lah. Oh. Boleh juga situ. Tu dia ni dulu kan. Kat gazebo ni pun boleh je. Ha? Kat belakang ni lagi Dekat redup. belakang van tu. Ni dekat belakang van. Lagi redup. Boleh santai-santai dekat gazebo tu je. Tak payah letak, tak payah apa? Tak payah ni. Nanti tanya adik tu tunggu parking je kan? Mana? Yang bayar tu. Bang ni eh? Kita straight ni dekat van ni. Kita buat kemah kita kat apa bonggol tu. lagi senang kat sini. Nampak gayanya tak dapat lah nak duduk dekat depan ni. Dekat depan ni penuh. Full, tak boleh nak celah pun tak boleh. Penuh. Nampak gayanya duduk dekat belakang ni lah. Dekat belakang van ni. Nak tak nak duduk kat belakang ni hari ni. Untuk kami hari ni perkemahan dekat belakang, dekat gazebo ni. Boleh lah Boleh. Luncur. Jadi redup. Okey, luncur kawan. Nampaknya gaya kawan. Lapi kemah kami pun tinggal. Nanti kita tengok dekat atas ni apa dia. Baru jadi pakai tikar kawan. Lupa tertinggal pula. Nak tanya pakai tikar. Nak pakai tikar ni ada. Boleh Okey bang. Ada tu balik lah. Rest Okay kawan, kita keluarkan bawang kita. Kita bersambung lepas ni. Luncur. Tadi cadangnya aku nak pacak dekat sini. Dah siap-siap pasang kemah. Toleh. Pokok ni dah nak mati kawan.
Udah nak mati. Udah siap pasang kemah. Lalasnya kawan, aku pindah dekat belakang. Maknanya dekat ujung sekali lah hari ni kami camping. Kat belakang ni aku seorang je. Jauh daripada orang lain. Baru selesai kawan. Pasang kemah. Kemah ni dah lama aku tak pakai. Hampir setahun lebih kot. Kemah lama aku. Vida Lido. Dah lama tak pakai kawan. Kemah aku kawan-kawan dah berkulat nampak. Teruk kawan. Ingatkan tak pakai lama boleh tahan. Kopel-kopelnya tak boleh tahan kawan. Habis tembuk-tembuk. Berkulat kawan, berkulat nampak. Berkulat semua Habis. Dekat atas-atas ni, kat atas-atas ni pun habis berlubang-lubang. Malam ni tidur kat sini kawan. Tempat tidur pun dah siap. Maklumlah berdua je hari ni. Kemah ni kawan, banyak atap tu dah berlubang. Aku terpaksa lah pakai flysheet tambah lagi satu supaya tak bocor kan. Takut mana kerang hujan tak dan nak pasang. Terpaksa pasang, terpaksa. Sebabnya kemah ni dah berlubang-lubang. Okey, rehat dulu. Penat dah lama tak pasang kemah ni, penat. Okeylah. Okey. Rehat dulu. Rehat dulu. Saya banyak. Cukup. Semalam. Malas nak masak lagi Cukup dua. Kalau esok dah. Masak di pintu je. Turun tak air ni. Ni. Boleh. Dah pakai air ni. Ya. Tengok garam-garam pun bawa macam ni ke kawan. Dah lama tak camping, bekasnya pun tak tahu mana pergi. Akang penuh. Betul dah. Endap juga, tak endap? Tak payah. Ha? Lebihkan air dia. Selalu camping macam tu. Tak banyak lu. Bogeng je. Ha? Bogeng.
Betul ke? Tak betul? Okey. Betul. Di dalam dia pun betul. Ha. Pasang ni. Tak ni dalam dia pasang. Bismillah. Dah. Nasi kita dah masak. Masak apa hari ni bang? Itulah masam lah. Kita terobok. Kita masak ikan terubuk, kawan-kawan. Lagi apa menu kita tak? Okey kawan, kita nak masak gulai masam ikan terobok. Apa putih ni? Ha? Ni buat asam pedas kan? Asam pedas kan? Asam Bukan pedas. sebedan ni. Gula masam. Gula masam je. Oh, gula masam. Gula masam ni jawab ni.
Ada motor bawang tak? Kat sana lah kah? Sekejap. Payah masuk. Nanti meracit. Kau tumbuk ni dulu kan? Tumbuk itu dulu. Sekejap, sabar. Sekejap. Biar pedas je lah sikit-sikit. Kau dah? Ikut lah. Dah. Apa adik tanya tu? Adik tu cakap, kat sini kalau cuti sekolah baru full dia orang niaga. Kalau tak ada cuti sekolah, dema niaga Sabtu Ahad je. Tak ada orang ke? Dia macam cakap tak ada orang. Tak macam Teluk Batik. Tengok. Katuk. Katuk cuci sikit bekas tanah-tanah. Boleh? Awak nak masam ke? Masam sikit. 3 dah dapat. Masam. Okay, dah. Mana sih? Kita masuk ke air. Dah. Lepas tu kita masukkan barang dah tumbuk dari bawang merah dengan cili api. Serai dah diketuk. Bismillah. Dan sedikit cabai blender. Sedikit serbuk kunyit. Tiga keping asam. Garam. Asin. Ajinomoto. Ikan. Masukkan ikan. Dah. Okey. Tak banyak kot, senang kot. Ya. Banyak sangat.
kucing boleh. Boleh. Awak elok letak nasi kat situ bang. Kata kucing ni. Kita ada sini. Sebab daun cina hong kan. Kau. Ni je kau je lah sini kan. Nanti boleh singki dah elok bang. Cantik dah tempat dia. Cantik dah. Nanti tinggal celur ni je. Laksa. Saya rasa bang okey ke tak? Cukup. Cukup. Okey bang? Ha? Okey tak? Okey. Sedap. Menu simple. Ada pada ayah. Okey, buat menu kita orang simple je. Boleh masam ikan bubuk. எல்லாம் அப்படிதான் இருக்குது பொறப்பு. ஆமா. இவங்க வந்தா கூட இப்ப நானே சமைச்சு விட்டு வந்தவங்க பேசுறது கூட ஆள் இல்லை. அவங்களே தான் பேசிக்கணும். யாருக்கா? கலைவாணி அது எங்க பேச போறியா? நடராஜிட்ட எல்லாம் பேசுவோம். தாத்தா வந்தேன்னு கேட்டு. அவர் தாத்தா தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் நல்லா பார்ப்பாருல்ல. அதான் தாத்தா தாத்தான்னு கிடக்குது. நாளைக்கு வரேன். அதுவும் தெரியல நாளைக்கு எல்லாம் ஜாமான் இப்போ எல்லாம் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு ஒரு ஜாமான் வாங்கிட்டேன். அப்புறம் கோழியே அப்போ டீச்சர் மேலாம் கேட்டுக்கீங்க. ஏன்னா 2 மணிக்கு வேலை. அப்போ உடனே காலையிலே ஒரு தான் போயிட்டு ஏன்னா காலையில் 2 மணிக்கு கரெக்டான 2 மணிக்கு வேலை மாற்றி பண்ணுறேன். Ayam kuncing kawan. Rumah aku dekat depan tadi. Berapa ringgit lah? 10. 17.
Sedap. Tak suka ikan tu. Apa? Tak suka ikan banyak tulang. Sambil kita santai-santai, ada sahabat kita jual kacang kuda RM3 satu. Kita tolong kawan kita, support kawan kita kawan. Okey kawan-kawan, jam pun dah pukul 4.30. Menu kami petang ni cadangnya bukannya cadang, memang dah buat dah daripada rumah tadi lah. Bajet makan petang ni kami nak makan laksa. Laksa basi. Laksanya kawan, kami cuba panaskan tapi tak berjaya. Sebabnya tadi dah buih-buih lah. Kami cubakan hangat balik tapi tak dapat lah. Makan laksa petang ni nampak gayanya kena belilah. Hampa perasaan petang ni makan laksa lah Hampa. Tak ada rezeki. Nampak gaya kawan laksa ni. Kena tereban lah. Tak ada rezeki. Nampak gayanya untuk makan malam ni. Nampak gayanya sardin je leh. Buat macam mana nak makan laksa tak dapat. Laksa kuah dia basi. Nampak gayanya sardin pun sardin je lah. Okey kawan, persiapan masak ikan sardin. Kita potongkan bawang dulu. Potong halus-halus. Lepas tu kita potongkan bawang lagi lah. Bawang lagi. Bawang putih. Bawang putih pula. Cabai burung. Dah. Ada cabai blender tu sudah. Cabai burung. Bukan senang nak masak ikan sardin ni. Baik ada beli tadi ikan sardin. Nasib baik lah penyamak sardin. Maggi pun ada. Tapi makan sardin lah. Kedai ada kat sini tapi kat ujung. Kedai yang dekat ni tak tahulah kawan-kawan ada jual apa. Tapi nasi goreng ada jual. Ada nasi tengah hari tadi. Masak je. Okey kawan, kita tumiskan. Nanti kita goreng Nanti? telur. Goreng telur mata. Goreng telur dulu. Goreng telur ni. Telur ni dah cuci dah tadi. Okey, kita goreng telur dulu, lepas itu baru kita masak sardin. Cara-cara nak goreng telur macam ni lah. Masukkan minyak. Boleh-boleh kita masukkan minyak. Telur. Tuang minyak dah, kuali dah panas ni. Belum. Dah panas dah. Air tu nampak. Ada. Habis cek minyak? Cek sudik. Sudik? Minyak ke belakang ni. Bak. Minyak. Kita tuang minyak dulu. Nak buat cucur tepung tak bawa. Dah lama tak camping. Semua barang pun tak bawa. Tu. Dek, berapa kali hari ni? Apa dek? Apa? Berapa kali hari ni? Berapa kali hari ni? 7. Wow. 7 kali. Berapa dah dapat jual? 88. Kamu seorang je yang banyak dek Belanja sekolah ke bagi mak? Untuk simpan. Apa nak malukan? Adik ni dahsyat. Hari ni dia jual pelam 8 kali. Dahsyat. Dahsyat dek Letih dek? Tak letih pun. Tak apa, kita buat ikhlas, tak letih. Okey kawan, cara goreng telur. Habis adik Minyak panas, kita masukkan telur. Nak goreng telur ni, ada cara-cara kawan, bukan senang juga nak goreng telur ni. Betul tak dek? Goreng telur susah ke senang dek? Saya Goreng telur senang ke susah?
Okey kawan. Ha? Niaga lagi. Adik ni memang daripada tadi tak habis-habis kot. Apa ni jual pelam ke? Dua pelam. Ini kali ke-8 je. Okey kawan. Telur kita pun dah separuh masak. Bukan senang lah. Ada cara-caranya Ada cara-caranya kawan-kawan. Mana ke letak telur je pun. Nampak? Nak tuang ni pun cara-caranya kuning tu jangan pecah. Macam orang waktu tu cakap lah. Nak tarik tepung jangan tepung selera kan. Tarik rambut. Tarik tepung. Tarik rambut dan tepung. Rambut tak putus. Tepung. Macam ni juga kuning telur. Telurnya kuningnya jangan pecah. Nanti tak sedap. Kita tak ada buat apa petang ni. Nak buat cucur, tepung tak ada kawan-kawan. Kalau simpan dekat bok ni sekarang, takut apa tu? Berkulat apa ni? Bubuk. Tu yang keluarkan barang-barangnya, semua ini tak termasuk. Habis nak pergi camping ni lah minit baru nak cari barang-barangnya. Memang tak jumpa pula. Tadi nak pergi camping pun baru nak pergi nak cari barang-barang baru nak ke Segi. Tadi baru nak pergi barang dekat supermarket ini telur je kali yang ketiga. Susah kawan ambil telur ni. Okay kawan. Dia camping ni kawan-kawan. Telur ke sardin, Maggi. Okey kawan, menu kami yang kedua untuk malam ni. Sardin. Okey, kita tumiskan bawang merah, bawang putih, cabai. Telur masak campak-campak ni sedap kawan. Masak campak. Nasi cukup lah. Cukup. Nasi tak cukup, Maggi kan ada. Betul tak kawan-kawan? Maggi kan ada. Jangan risau. Okey. Bawang pun dah garing, dah naik bau. Belum lagi? Tak kuning lagi? Belum. Sedap pun. Masak penuh kasih sayang. Bau sedap. Kita masukkan cabai blender. Masak sardin ni pun kena ada kemahiran kawan. Kalau tidak tak sedap. Gurau je kawan-kawan. Gurau je petang ni tak buat apa-apa. Petang ni pun kami boring tak ada buat apa-apa ni. Saja bergurau-gurau di waktu petang. Jangan ambil hati. Tukar asam kepin. Boleh? Okey, kita masukkan sardin. Masukkan sedikit air. Okey kawan, menu petang kami sardin dengan telur goreng je. Jadilah. Belum matang. Masukkan sedikit garam.
Tambahkan sedikit serbuk perasa. Dah siap. Tempat makan kami kawan-kawan, kemah sebelah je pondok ni. Pondok ni pun pearl. Tak payah bayar. Allah Akbar. Okey kawan, jemput makan. Jadi dah lah makan malam. Jadilah, bersyukur. Seandainya tak cukup kakak makan ni Maggi. Okey kawan-kawan, suasana di waktu malam. Ini kemah aku kawan. Ini aku tak pasang lampu, malam nak pasang lampu. Ini kawan baru sampai daripada Ipoh petang tadi. Dekat Teluk Senangin ni banyak dah perubahannya. Lampu pun dah dipasang. Jalan ni pun dulu batu-batu, sekarang dah tar lah. Dah cantik, tapi tempat ni parking kena bayar. Kalau tak silap aku tadi RM3 lah. RM3 parking, RM3. Dekat sebelah ni ada kedai berbuka juga, kedai tom yam. Dulu tak ada. Sekarang ni kedai ni baru tak baru aku tak pasti, sebabnya aku pun dah lama tak datang kat sini. Memang ni penuh lah. Kedai sebelah pun sampai malam. Kawan, kita ronda-ronda sekejap. Kalau kawan-kawan ingat, tapak ni dulu memang letak cantik kan. Sekarang dah cantik, banyak berubah dah. Memang banyak berubah. Perubahan. Aku pun malah nak jalan jauh-jauh dengan kawan kat bawah tu. Ombak pun, air pun kuat juga. Aku nak tidur, badan dah letih. Tapi memang dah cantik lah. Tak takut lah. Dulu tak ada lampu jalan ni. Lampu pun dah banyak. Memang tak takut. Memang terang menerang. Cantik, puas hati kau. Puas hati.
Sekarang ni kalau kawan-kawan nak camping dekat Teluk Senangin, memang dah cantik lah, banyak perubahan. Okay kawan, jumpa besok pagi. Aku nak tidur. Inilah rupa kemah aku malam ni. Tak ada seri langsung. Malas nak pasang lampu. Lampu satu je. Nampak sikit romantik lah lampu satu. Okay kawan, jumpa besok. Selamat malam. Nak tidur.